kerajaan pun, mereka ni tidak menghormati pandangan dan soalan-soalan yang diajukan kepada mereka sebagai menteri. Jadi nampak ego mereka, sombong mereka tu. Jadi ini masalah. Saya pun tak tahu kenapa PH ni dulu, cukup orang kata sebelum jadi kerajaan dulu, kalau jumpa rakyat, kita akan perjuangkan untuk rakyat lah, akan menyelami masalah rakyat lah. Tapi bila mereka dah berkuasa, dia berpusing 360 darjah. Dia jadi lain pula. Jadi dia dah shock dengan kuasa dia dah tak nak dengar pandangan. Bukan nak kata pandangan saudara atau pandangan saya ni. Kita ni tak ada apalah. Malahan pandangan di kalangan wakil rakyat ahli parlimen. Di dalam parlimen, di dalam Dewan Rakyat ni. Kerana ahli-ahli parlimen ni adalah wakil rakyat. Rakyat Malaysia yang telah mengundi mereka dan mewakilkan mereka di dalam Dewan Rakyat. Jadi kena hormatlah. Menteri kena hormat. Menteri kena hormat kepada setiap ahli parlimen. Tak kira lah ahli parlimen tu penyokong kerajaan ataupun pembangkang. Kalau menteri tidak hormat soalan dan pandangan ahli parlimen di dalam Dewan Rakyat, maknanya menteri ini tidak hormati rakyat lah. Itu je. Dia prinsip dia begitu mudah. Setiap wakil rakyat, tak kira lah di peringkat negeri ataupun parlimen, adalah mewakili rakyat. Jadi rakyat dah pilih mereka ni. Dah keluar mengundi. 5 tahun sekali kita beratur, kita pergi mengundi. Maknanya kita dah pilih mereka. Jadi tugas mereka ialah memperjuangkan nasib kita di dalam Dewan Rakyat. Tapi kalau ada menteri-menteri yang sombong, tak nak dengar cakap ataupun pandangan langsung daripada ahli parlimen, macam saya sebut, tak kira daripada blok pembangkang maupun penyokong kerajaan, maka menteri ini memang jelas sombong. Sombong, bongkak. Dia rasa dia semua betul.